setia? Apakan kekal ataupun menyambut duka? Dan dirimu dijanji sang sempurna, dan kecewa kini dipulih rasa kasihmu. Hanya ku yang mencari, rembulan masih ada, mungkin seketika. Walau ku bahagia mengejar bayanganmu, tak mungkin ku beroleh saat indah bersamamu. Hanya aku. Ayu, Nak keluar kejap. keluar seorang aja. Sebab Ayu ada kerja. Kenapa tak ajak Rizal keluar sekali? Tak apalah. I think I need my own space sama. Pergi dulu. Makcik, betul ke Ihsan dengan Nurisa tu, Makcik? Memang patut pun Cik Ihsan buat Nurisa tu macam tu. Perempuan tu kurang ajar sangat. Bukannya reti hormat kat orang. Tapi Ifah berbeza dengan dia. Ifah lemah lembut, baik. Patutlah Cik Ihsan sayang sangat kat Ifah. Saya bukan apa, Makcik. Saya tak nak kalau orang kata saya ni perampas hak orang. Alah, itu dah jodoh, Ifah. Tak payah fikir. Yang penting sekarang ni, Ihsan sayang Ifah. Dia sayang Adam. Itu yang penting. Itulah, bila saya fikirkan pasal benda itu semua, buatkan saya rusing, Makcik. Dah, jangan fikir lagi. Yang penting selamatkan diri. Lepas tu barulah fikir selamatkan orang pula. Awak nak apa lagi? Aku nak jumpa kau. Buat apa nak jumpa saya? Kita kan dah tak ada apa-apa hubungan lagi. Aku tak peduli. Aku nak jumpa kau sekarang juga. Sekarang ni kau tunggu aku depan rumah Ihsan. Faham? Fa? Kenapa ni? Abang, Rizal nak jumpa saya, Abang. Kenapa dia nak jumpa? Saya pun tak tahu kenapa dia nak jumpa saya. Ifah Asya? Yalah, apa-apa pun, dia tetap ayah kepada Adam, kan? Kalau dia ambil Adam macam mana? Tak, Abang. Abang kena percaya pada saya. Saya tak akan benarkan dia ambil Adam. Abang memang percayakan Ifah, tapi Abang tak percayakan Rizal. Tak apa, Abang. Abang jangan risau pasal tu, ya? Dia nak jumpa Ifah kat mana? Dekat luar rumah je, Abang. Kat luar tak apalah. Abang ingat mana dia nak bawa bakal isteri Abang pergi. Biar Abang terus terang, Abang cemburu. Apa masalah kau dengan Ayu ni, Rizal? Tak ada apa-apalah, Mama. Ayu nak pergi jumpa kawan dia. Rizal pada hal Rizal sendiri. Tak ada apa-apa? Seorang ke hulu, seorang ke hilir? Lagi cakap tak ada apa-apa? Ya, tak ada apa-apa.
Cuba jujur dengan Mama, cakap terus terang apa semua ni. Entahlah, Mama. Rizal pun tak tahu apa yang Ayu tengah fikir dalam otak dia sekarang ni. Tapi apa yang Rizal tahu, dia cakap dia rasa bersalah. Dia tengah sedih. Dia cakap anak Ifah tu anak Rizal. Habis tu? Dia suruh Rizal kahwin balik dengan si Ifah. Padahal si Ifah tu dah nak nikah dengan si Ihsan kot. Lantak dia lah. Yang penting sekarang ni, engkau tu kena selamatkan rumah tangga engkau. Mama dah tak nak menghadap lagi muka si Ifah tu. Malu Mama tahu. Tolonglah jangan malukan Mama. Selamatkan rumah tangga tu. Mama sekarang ni pun terpaksa terima je Ayu tu. Walaupun Mama dah rasa sekarang ni macam ada benda tak kena je kat dia tu. Okey, Mama. Okey. Nanti Rizal akan cuba yang terbaik, okey? Hello, sayang. Saya nak bagi tahu you ni. Sayang, nak bagi tahu apa lagi? I tak kisah pun. Terpulang pada you, sayang. Sayang, I nak pergi jumpa Ifah sekarang. I akan terus terang dengan dia, okey? Please, sayang. Yang penting sekali sekarang ni, I tak nak rasa bersalah seumur hidup macam ni, okey? Sayang, I buat semua ni kerana you. I nak you puas hati, okey? Just want to let you know, whatever is going on, I setuju dengan keputusan you. Okey, sayang? Okey, bye. Hanya ku yang mencari rembulan. Hoi, lama ke tunggu? Alah, janji dengan kau kan? Laut. Lah, tak apalah ke laut, janji plan jadi. Hai, masalahnya sekarang lagi seminggu. Sempat ke? Sempatlah. Kalau tak jadi lagi kali ni, kau siap. Yang sebelum ni tak jadi sebab engkau, kau tahu tak? Aku ke? Aku? Yelah. Habis tu sekarang macam mana? Okey. Sekarang ni, Rizal akan jumpa dengan Ifah. Ha? Tak payahlah terkejut sangat. Relax. Boleh bincang. Yelah masalahnya. Apa hal pula Rizal tu nak jumpa dengan perempuan tu? Nak rujuk balik ke? That's the point, okay? Itu sebenarnya part of my plan. Sebab mana tahu diorang jumpa nanti, tiba-tiba perasaan tu butik balik. Apa yang Rizal nak dengan aku? Mesti dia nak halang perkahwinan aku dengan Ihsan. Awak tunggu je dekat luar. Saya keluar sekarang. Abang, saya dah nak jumpa Rizal ni. Jangan pergi jauh-jauh. Tak, Abang. Dekat depan rumah je. Abang sanggup bayar berapa je demi Adam. Abang, kenapa cakap macam tu? Pasal bayar semua ni. Abang tak perlu risau. Saya tahu macam mana nak uruskan, ya? Betul. Betul, Abang. Saya pergi dulu.
Tapi pasal apa? Pasal anak. Pasal anak apa kau ni? Anak Rizal lah, Long. Oh. Sorry lah, aku bela. Aku memang bela pun. Okey, lepas tu kita akan call Ehsan. Kita bagi tahu Ehsan yang Eva sekarang ni tengah dating dengan bekas suami dia. Kau rasa? Tentulah cemburu. Gila tak cemburu? Mestilah dia akan cemburu dengan bakal bakal ke? Tak, mungkin bakal isteri yang tak menjadi kot. Kalau dia tergugat, maknanya dia tak jadi kahwin. Yes. Sukanya aku. Kakaknya kau boleh sangat tau. Kau tak tahu apa yang aku fikir sekarang ni. Okey, sama ada dia cancel, dia tangguh atau mungkin terus tak jadi kahwin. Sukanya aku. Kan kalau tak dikahwin, aku nak buat kenduri doa selamat. Aku buat kenduri doa selamat. Kau boleh percaya ke? Nih, kau dengar sini baik-baik. Aku tak benarkan kau ada hubungan dengan Ehsan. Kenapa? Awak rasa tercabar? Aku tak kisahlah kalau kau nak keluar dengan jantan-jantan mana pun. Tapi kau jangan keluar dengan bos tempat kerja aku, faham? Apa masalahnya? Tak ada kena-mengena dengan awak pun. Dan awak tak ada hak untuk menghalang saya kalau saya nak ada hubungan dengan Ehsan. Biar saya terus terang awak. Saya betul-betul cintakan Ehsan. Dan Ehsan betul-betul ikhlas cintakan saya. Apa kau cakap ni? Apa kau cakap? Saya rasa saya tak perlu nak ulang banyak kali. Macam inilah. Saya bahagia sekarang ni. Lebih bahagia bila saya dengan awak dulu. Aku malu bila bekas isteri aku keluar dengan bos tempat kerja aku. Kau tak terfikir ke apa budak-budak tempat kerja tu akan cakap? Ha? Apa maksudnya? Kenapa awak nak rasa malu? Awak dah ceraikan saya. Dan kita tak ada kena-mengena lagi. Kau tak sedar diri. Kau mengandung anak dia masa kau masih dengan aku tau. Kau tak malu juga ke? Ha? Kalau awak layan perempuan lain bila awak bersama dengan saya, awak tak rasa malu? Ha? Macam ni. Mulai hari ini, awak tolong jangan ganggu kehidupan saya lagi. Salah ke saya nak menumpang kasih daripada seorang lelaki? Saya ni orang biasa. Saya ada perasaan. Habis tu kenapa kau cakap anak tu anak aku? Kenapa diam? Kau ni memang perempuan murah. Kau ni memang perempuan jahat. Suka hatilah apa awak nak cakap. Awak tu lelaki dayus. Seorang isteri pun awak tak boleh jaga. Aku dayus. Kau tu elok nah ke? Baik nah ke? Kau dah tengok kat cermin muka kau? Macam inilah. Saya nak bagi tahu awak yang saya akan nikah tak lama lagi. Dan selepas ni, tolong jangan ganggu kehidupan saya lagi. Aku sumpah hidup kau tak akan selamat dan bahagia selepas ni. Siapa awak nak sumpah saya macam tu? Jadi sekarang ni, awak bahagia? Saya bahagia dengan kehidupan saya sekarang ni. Kalau awak tak tahu apa maksudnya kebahagiaan, tolong jangan ganggu kebahagiaan saya. Tutup pun lambat. Hello. Hello. Saya Ziana. Kawan Ifa.
Cik Nazir ke apa ni? Bukan. Saya Ziana Bakar. Ada apa? Betul ke dia nak baik balik dengan bekas suami dia? Awak ni siapa? Bukankah sekarang diorang tengah berjumpa dan diorang rancang nak rujuk balik? Saya tanya awak ni siapa? Kenapa awak sibuk tentang rumah tangga orang? Kesian awak. Ihsan kan? Sekali lagi saya tanya awak ni siapa? Kalau tak, saya akan report polis. Awak tahu tak yang saya boleh trace nombor telefon awak? Dia cakap apa? Dia kata dia boleh trace nombor aku. Dia kata dia nak report polis. Pasal trace tu tak ada masalah. Sekarang ni aku nak tahu dia cakap apa. Ha? Dia tak kisah pun, dia tak heran pun. Dia tak heran pun pasal perempuan tu. Ha? Dia tak kisah? Jantan tak guna. Dayus betul lah jantan tu kan? Aku Kau ni kenapa pula ni? Ha? Mengandung ke? Congratulations! Bukanlah. Aku takutlah. Polis tangkap aku. Nak panggil ambulans tak? Tak. Angin. Aku tak boleh tengok. Angin aku keluar. Dah keluar. Aku balik. Psycho betul lah lu ni. Eloklah tu. Pergilah melayan janda you tu. Sayang, kan you yang suruh. Memang dari dulu lagi memang you sengaja nak rapat dengan dia kan? Yelah sebab senang dah ada anak. Sekarang you cakap apa ni? Ya? Memang betul apa I cakap. You memang sengaja nak menggatal dengan Eva. Lepas tu baru cari I. Apa lagi yang tak puas hati dengan I? Cakap. Memang I banyak benda tak puas hati dengan you. Pertama, you punya kerja itu umbang-ambing. Tahu tak? Asyik mengharap duit mama. I rasa menyesal, tahu tak? Ayu. Yang kau marah ni anak aku tau. Backup lah anak mama ni. Sebab tu dia ni jadi anak yang tak boleh harap. Ayu? I dah cakap dengan you kan? Pindah daripada rumah ni tapi you degil. Sekarang tengoklah apa jadi. Kau ajar bini kau sikit, Rizal. Kau hajar dia kan? Aku tak akan bagi kau hidup bahagia, Ifa. Ifa mana? Macam ni panggillah. Gaduh ya? Tak adalah makcik. Sudahlah tu. Benda kecil-kecil tu. Janganlah perbesar-besarkan. Ni tengah darah manis ni. Apa panggil dia? Mungkin dia tengah cari ketenangan kot. Kalau tak dipujuk, melarat. Dahlah, Cik San ni kan asal rumah tangga. Pergi panggil dia. Sayang. Udahlah tu. I dah clear semua dah. Confirm anak tu bukan anak I, okey? Dia tipu. I tahu dia saja nak perangkap Ihsan. Biarlah, dia nak tipu nak apa ke, nak buat macam mana? Dibujuklah dia. Sayang, masalahnya I langsung dah tak ada hati kat dia tau. Betul. Sayang. Minta maaf. I okey lagi sayang. Tu, Mama tu.
Okey, nanti minta maaf ke Mama, Thank you, sayang. Fa? Kenapa ni? Ada benda yang saya tak beritahu abang. Yang saya rahsiakan pada abang. Apa dia? Saya... Ifa tak boleh pendam dalam diri Ifa. Dan Ifa tak boleh rahsiakan daripada abang. Seharusnya Ifa kongsi dengan abang supaya abang dapat selesaikan masalah Ifa. Ifa ragu dengan abang ke? Ifa tak percaya yang abang ni bakal menjadi suami Ifa. Dia pasal Rizal, abang. Kenapa dengan dia? Dia suruh saya putuskan hubungan saya dengan abang. Sebab dia malu. Bekas isteri dia ada hubungan sulit dengan bos dia sendiri, abang. Jadi Ifa aku dan ikut perintah dia macam tu. Habis tu? Dia sumpah, abang. Dia sumpah yang saya tak akan bahagia dengan abang. Dan saya tak nak bila saya kahwin dengan abang nanti, perkahwinan kita tak akan bahagia sampai bila-bila. Saya takut, abang. Ifa tak boleh percaya dengan sumpah. Ifa kena percaya dengan diri sendiri. Kalau Ifa inginkan kebahagiaan, ia akan menjadikan kebahagiaan. Kalau Ifa inginkan kesusahan, ia akan menjadi kesusahan. Kerana kita yang mencipta sendiri. Contohnya macam abang cukup bahagia dan abang pilih bahagia dengan kehadiran Adam. Adam membuatkan abang menjadi seorang lelaki yang lebih bersemangat. Betul, ramai yang bertanya kenapa abang lain daripada sebelum-sebelum ni. Kenapa abang nampak muda, kenapa abang nampak berseri. Cuma apa yang abang boleh jawabkan adalah abang mempunyai seorang anak yang sangat comel. Habis tu abang berasa muda lah ni. Bukan abang berasa muda, tapi itu yang dinyatakan. Sedangkan usia abang pun dah masuk 32 dah. Tapi abang, saya menyesal kenal dengan Rizal, abang. Ifa kena ingat, kalau Ifa tak kenal dengan Rizal, Adam takkan wujud. Dan tanpa Adam, abang takkan jumpa Ifa. Kenapa Ifa tak nak bagi peluang diri sendiri? Dan peluang untuk abang makan malam kerana abang sangat lapar. Jom. Ma. Maafkan Ayu, Ma. Apakah Ayu? Kenapa dengan Ayu sekarang ni? Ayu tak tahulah, Ma. Sekarang ni Ayu rasa macam Ayu asyik nak marah je. Kenapa Ayu tak cakap je dengan Mama? Kan senang. Mama tahu kan Ayu tak nak susahkan Mama. Mama tahu Ayu macam mana kan? Biasalah Ayu. Orang mengandung ni perangai dia memang macam-macam. Ma, doakan kebahagiaan Ayu dengan Rizal, InsyaAllah. Terima kasih, Ma. Sayang sangat kat Mama. Mengandung? Ada kisah.
Kita dah cuba banyak cara dah ni. Semua tak jalan. Aku pun tak tahu nak buat apa lagi dah. Asalnya diorang tu kebal sangat. Bila dia orang langsung? Entah. Katanya minggu ni. Aku tak nak fikirlah. Sakit hati aku ni tahu. Habis tu? Kita tengok je lah. Tak nak aku. Aku bakar dia wanita nanti. Dapat juga dia dengan lelaki kaya kan kau yang buat ni dapat ala-ala kadar. Pasal hati akulah. Inilah masalah yang paling besar. You nak pergi mana? Ada hajat? Ehsan, you ni, you tu dah lah nak kahwin. Kerja banyak, nanti you nak cuti lagi. Saya tahu tapi ni pun penting. Dokumen anak tu you dah sign? Ada kat meja. You nak pergi mana ni? Nanti saya cerita. Banyak pula rahsia sekarang Baik, boleh pergi dulu tak makcik? Yalah, jangan lambat. Lagi satu. Pasal baju kahwin you, nanti designer datang rumah. Andai pun. Makcik, makin dekat tarikh perkahwinan, makin risau saya. Apa yang nak dirisaukan? Ini kali kedua kan? Ya, makcik. Cuma perkahwinan kali ini saya rasa berat sikit. Ehsan bukan orang yang sembarangan, makcik. Saya tak nak dia malu disebabkan saya. Yalah, dengan saya dah ada anak semua. Alah, Ifah. Kalau dengar cakap orang, susah kita nak hidup. Makcik, sekejap lagi ada orang akan datang rumah untuk ukur baju pengantin. Oh, tapi kenapa tak pergi kat butik? Ihsan tak nak. Sebab dia tak nak tinggalkan Adam. Cik San tu kan kalau pasal Adam, memanjang aja dia risau. Geram makcik. Bersama janji kau sentuh rasa percaya. Hangat dinginmu mengundang rindu kecewa. Hanya aku dihuni sepi rasa kasihmu. Hanya ku yang mencari. Rembulan masih ada. Mungkin seketika walau ku bahagia. Ehsan, Mengejar bayang Hujung minggu ni Ehsan kahwin. Harap Mama boleh datang. dengan siapa? Ifah. Akhirnya. Naik taraf dia, ya? Mama boleh tak jangan hina dia? Ihsan ikhlas sayang dia. Dan biarkan Ihsan tentukan hidup Ihsan sendiri, boleh tak, Ma? Kalau dah begitu, yang Ehsan tak, baguslah. Mungkin ini boleh mengubah hidup Ehsan. Kalau dia boleh jaga Ehsan, Mama tak kisah. Harap Mama boleh datang. Papa? London. Mama akan datang. Terima kasih, Ma. Tak minum air dulu. Ehsan pun dah lama tak datang rumah Mama. Ihsan banyak kerja. Iyalah, anak Mama dah besar kan? Ihsan dah tua dah, Ma.
seketika. Walau ku bahagia mengejar bayanganmu, tak mungkin ku berboleh saat indah bersamamu. Dingin rasa kasihmu bagai bintang bersemi, rindu janji bicara kekal selamanya. Walau sekadar mimpi, tak pernah ku peduli. Selamanya kan ku pasti merindui dirimu. Hanya aku. Abang dah buat macam-macam. Tapi abang akan kahwin dengan seorang janda. Habis Ifah fikir abang apa? Status abang masih bujang, abang. Bukan duda. Ifah perlu ke fikir yang tak sepatutnya Ifah fikir? Dan pernah tak Ifah tanya abang, adakah abang gembira sebelum Ifah dan Adam hadir dalam hidup abang? Ifah pernah tanya? Saya minta maaf, abang. Saya tak patut ungkit pasal kisah lama. Dan tidak keperluan pun kalau kita nak ungkit status kita, kan? Abang tak faham. Abang rasa Ifah yang tak faham sebab Ifah tak cuba untuk memahami. Abang berkedudukan tinggi, abang. Abang ada segala-galanya. Saya tak ada apa-apa, abang. Ifah, persoalannya sekarang ni bukan ada ataupun tidak. Dan bagi abang, secara jujur dan ikhlas, Ifah telah berikan abang Adam. Dan bagi abang itu sangat berharga. Dan mungkin untuk masa akan datang, mungkin adik-adik Adam. Dan abang tak nak Ifah fikirkan yang bukan-bukan, di mana Ifah tak sepatutnya fikir. Cuma apa yang abang inginkan dan apa yang abang harapkan adalah teman abang. Teman abang sepanjang hayat abang. Dan abang akan teman Ifah sepanjang hidup Ifah. Dah, jangan fikir makan-makan. Andaikan dulu ku tak pernah mencintai. Kenapa ni? Saya ni kan nanti boleh tak macing. Saya takutlah. Nak takut apa, Cik San? Kalau hati tak ikhlas memanglah susah. Tapi kalau hati dah benar-benar ikhlas, insya-Allah tak ada apa yang boleh menghalang. Saya ikhlas berkahwin dengan Ifah, Makcik. Aduh, nak takut apa lagi? Dah dah gemuk kot. Kan tanya doa kunut, doa apa saya tak tahu, Makcik. Biarkan semua yang telah terjadi, biarlah
Apa memang cintamu bukan untukku? Iva nampak cantik hari ini. Terima kasih, Abang. Abang yang sepatutnya cakap terima kasih kerana Iva sudi menjadi teman hidup abang. Saya pun nak berterima kasih pada Abang sebab sudah terima saya dengan Adam. Kita sama-sama memerlukan. Adam, hari ini kan semua akan jadi kenyataan, Adam. Seronoknya nenek juga. Kau tak pernah mencintaiku. Mungkin semua kan berbeda, takkan pernah ku rasakan duka. Biarkan semua yang telah bersama janji kau sentuh rasa percaya. Hangat dinginmu mengundang rindu kecewa. Hanya aku dihuni sepi rasa kasihmu. Hanya ku yang mencari, rembulan masih ada. Mungkin seketika, walau ku bahagia mengejar bayanganmu, tak mungkin ku beroleh saat indah bersamamu. Hanya aku. Apakah mungkin berulang janji setia?